Hari ni kita nak main game. Make an APC. Make an APC tu apa? Buat patung. Buat karakter ikut suka hati kita kan? Okey, lepas tu siapa yang paling cantik dia menang tau. Mana? Tak dapat apa-apa lah tapi. Yalah. Aku tak tahu game ni. Apa hal dia berlari ni? NPC-nya. So macam mana kita nak chop NPC kita? Macam mana? Kenapa aku berlari sekali ni? Okey dah, aku dah ambil dah NPC Kenapa? aku. Macam mana? Tak, macam mana? Aku lupa. Kenapa aku mati? Apa? Aku mati? Tak, sebab aku duduk kat tepi NPC. Lupa aku bukan NPC kan. Itulah. Tak macam nak chop ni? Kau tekan yang ni. Move. Move. Lepas tu kau pilih lah siapa. Okey dah. Lepas tu kau tekan follow. Yang bawah tu. Stay follow. Follow je. Kau tekan follow je. Mana? Itu. Betul lah aku cakap. Follow je. Kau tekan follow je. Stay kau tak payah tekan. Dua ni rupanya. Kenapa dia ikut orang tu? Tak tahu. Kenapa dia tak ikut aku pun? Follow. Kau tekan stay ke follow? Aku tekan follow. Lag je takut. Kenapa kau tak bergerak ni? Allahu Akbar. Okey, dia dah follow aku. Sesudah kita ambil NPC kita, Okey. Lepas kita tu? sila pilih Jenis badan. NPC kita nak badan yang macam mana. Okey, so aku nak perempuan lah. Okey. Aku nak... Okey, NPC aku dah perempuan. Aku pun nak perempuan jugalah. Okey, so kita masukkan ke macam mana yang tadi kau buat? Kita masuk je. Kita masuk dan NPC kita ikut Nanti dia ikut lah. Dah. NPC Muncul aku dah perempuan dah. NPC aku dah Okey, perempuan. so- Kenapa NPC aku ganas ni? Okey, lepas tu kita Sekarang pergi mana kita dulu? pergi ke bahagian kulit. Sebutlah betul-betul. Kulit. Okey. Okey. Tak kisah aku nak pilih kulit yang mana. Aku nak Warna pilih kulit yang ni. Ini standard lah kan. Takkan badan menunggu pula kan. Okey dah. Okey, so jom kita pilih ke muka. Kau pilih lari tak? Biar cepat sikit lari tu. Kalau jalan lambat lah. Okey, dah. Okey, lepas tu muka. Muka. Pilih je yang mana-mana. Okey. Aku nak muka. Nak pilih yang ni. Kau nak muka macam mana? Aku nak yang ni. Comel Oh. Aku nak muka ni. Kalau muka atas tu macam mana? Kau kena panjat lah. Kalau aku terjatuh kat bawah tu? Kau kena lompat. Ya. Tapi susah lah. Aku nak muka ni. Dia macam mata dia menjeling tu. Yang tu. Mak kau. Atas. Macam Langgar yang mana? lain, Tu, Cik. 2, 3. Lepas lah. Lepas. Lepas saya. Lah, bukan. Kau tengok NPC aku muka lain. Aku nak yang atas tu. Aku tengah ambil yang bawah. Nak balik boleh tak? Nak muka lain balik boleh tak? Aku dapat boleh. Aku lepas. Aduh, aku nak yang atas tu. Tak NPC apalah. Aku nak yang ni lah. Aku nak tukar. Apa muka lain ni? Dah. Aku tak lepas. Aku nak muka yang kau tadi, comel. Okey. Aku nak muka Okey, ni jom. jugalah sebab susah nak ambil. Okey, ambil muka lu. Okey, lepas tu. Okey, dah keluar sini. Sekejap. Asal? NPC aku muka lain. Cepatlah apa hal muka macam tu. Ni siapa punya NPC ni? Dia tuan dia tak ada. Lah, kesiannya. Kejap NPC lembab sangat lah yang ni. Cepatlah, dia sejuk ni. Dia nak pakai baju. Okey, sekejap. Pilihlah muka biasa-biasa je. Okey, dah. Muka sama dengan aku ke? Lah, jom. Okey, so Okey, next. ni baju Ni section baju. Baju Sila seluar. Tapi ni baju je. Seluar dekat ni, seluar sini. Kau nak ambil baju ke dulu? Seluar dulu. Aku nak ambil seluar dulu lah. Seluar dulu. Tak tahu. Aku nak simple je. Jangan lupa tu tau. Ni off. Asal off. Sebab takut nanti Kita kau yang pakai. Okey. Dress up player kena off. Takut kita yang pakai. Kau ambil seluar apa? Aku nak ambil seluar ni. Okey, ni Okey, aku ambil. kau bagi tahu aku macam mana nak pakaikan kat dia. Ni, engkau Okey, jap lah. aku ambil dulu. Aku nak seluar ni. Okey. Okey. Lepas tu, tepi lah. tekan NPC kau. Tekan je kat dia. Ikut. Tu dia pakai. Seluar kau. Tak. Tak, memang aku nak pilih seluar putih. Seluar putih kasut hitam. Dah, jom. Lagi. Okey, baju. Nak pilih baju pula. Baju memang ni je ke? Ke ada belakang ni? Tak tahu. Ni ada juga. Ni adalah ni.
Oh, Wait, seruah apa pun. NPC aku? Seruah pun ada juga kat sana ni. Seruah. Oh, yeah. Tapi tak tak apalah. tahu. Aku okey je mana-mana. Kita just nak try je. Alah, cantiklah baju ni. Aku nak baju ni. Aku baju mana purple? Tengok. Ni baju kuromi. Aku pakai kat NPC aku. NPC aku baju yang ni. Tu dia dah pakai. Janganlah langgar. Mana NPC aku ni? Aku rasa aku nak pakaikan di seluar ni lah. Boleh tak? Okay, and then Tak payahlah. Tak apa. Aku nak yang macam ni je. Okay, so sekarang kita ambil rambut. Okay, set. Oh. Sebab ni masih botak ni. Kita ambil rambut. Tapi ni masih baju. Alah, kalau kau nak baju yang lain lah. Cantik lah pula baju ni. Aku nak ambil rambut. Jom kita ambil rambut Rambut dekat mana? Dekat belah sana. Asal kau pegang baju? Kau pegang baju? Mana ada aku dah pakai Ni. kau. Tu. Cuba kau jalan. Tu. Tak tahulah. Aku dah Tak apalah. Aku je kot. Jom kita. Oh, banyaknya aksesoris. Hmm. Kau nak rambut warna apa? Tak tahu lagi. Tengok dulu. Kita punya karakter perempuan. So, kau pilih aksesori dulu ke rambut dulu? Rambut dululah. Rambut sini asal kau ke sana tu aksesoris. Saja je tengok. Okay. Aku nak since rambut aku nak dia lebih kurang macam aku je, purple gitu. Sebab aku suka warna purple. Aku nak NPC aku dia pakai rambut jenis macam aku tapi warna lain. Jenis macam kau tapi warna lain. Oh, rambut kuning tu lah tapi warna lain. Tu warna macam unicorn. Ni macam cantik. Ambil aksesoris pula. Macam mana aku nak? Kau tekan je lah get je. Jangan ambil. Tengok. Okay, dah settle. Aku jenis simple je. Aku tak lama-lama. Tak payah lama-lama ya. Tak payah lama-lama. Aku dah siap. So, kita nak aksesoris yang warna kau tak nak. ungu juga. Aku dah turun weh. Jom lah. Oh, kau dah turun rupanya. Mana nak tengok NPC kau? Kita duduklah kat satu tempat. Kita duduklah kat satu tempat. Ya, dia ikut aku. Asal dia tak ikut aku? Follow. Kenapa dia tak ikut aku? Kau kena tekan follow balik. Oh, okay. Dah tu. Okay, dah dia ikut aku. Kat mana ni? Kita nak tunjuk kat mana? Kita akan duduk setempat yang tak ramai orang biar tak mengganggu. Duduk. Kalau kita duduk NPC kita duduk tak? Ni weh. Apa NPC aku bergerak je ni? Dekat sini NPC macam gila sikit ke? Mana dah NPC aku? Tu. Dekat dalam kedai. Tengok tu. Macam mana dia boleh masuk sini? Dia memang bebas tengok. Oh, dia bebas lah kat dalam ni. Patutlah kita NPC aku tengah joget. Patutlah kita kena drop kat sini supaya dia bebas. Macam mana nak bagi dia follow balik? Tak, aku dah tekan follow pun. Tu NPC aku. Ni. NPC aku tengah berjoget. Ni. Aku tak tahu dia nak. La ilaha illallah. Okay guys, ni NPC saya. Tu dia tengah joget. Kau sini lah. Aku nak tunjuk NPC aku dari kedai. Okay, kau tengoklah dulu NPC aku. Kau datanglah sini. So, dia pakai baju kuromi. Baju dia putih. La ilaha. Orang tengah. Orang tengah bagi tunjuk dekat orang lain. Saya nak tumbuk. Diam. Stay. Tekan stay pun tak stay. Kau tengok dia pakai langgar je orang. Tekan stay pun tak stay. Jom buat NPC baru lah. Apa hal cium orang lain? Jom buat NPC baru ni tak boleh diam lah. Memanglah sebab kita dah drop kat sini. Tengok dia nak duduk buai tu. Tengok tu. NPC aku. Comel lah. Okay, kau bagi rate berapa NPC aku? 0 tak lah. Jahatnya. Takkanlah 1 pun tak dapat. Per 10. Tengoklah betul-betul. Mungkin 7. 7. Okay, boleh lah. Aku nak tengok NPC kau mana. NPC aku tak tahulah lari ke mana. Tak apalah, kita tengok. Aku nak tengok je dia punya rupa. Ni ke? Ni, bukan. Ni weh. Ni. Sayap ni orang lain. Yang atas dia ada burger. Atas dia ada burger. Macam makcik siap. Atas dia ada burger lah. Ni. Tak, tunggu dia diam. Dah. Cepat. Kalau macam ni rate dia 5 sebab Aku dah bagi kau 7 dah. macam makcik. Lah. Kenapa tu? Melompat. Engkau lagi nampak muda daripada dia. Asal dia babai? Dia tahu kita tengah cakap pasal dia. Lah. Pergi macam, ya Allah, siapa yang tak ada baju ni? Weh, macam tu je dia langgar aku. Tengok NPC aku still main buai. Oh, kesian.
Apa yang kesiannya daripada kau punya tu. Bambai macam tu je. Okey lah. Sampai situ saja. Akulah menang kan. Kau rate aku 7, aku rate kau 5. Mana ada? Sepatutnya ada juri tapi tak apalah. Kita juri-juri sendiri je. Ya Allah terpelanting aku. Boleh main lu punya gelongso ni. Naik gelongso. Jom naik gelongso. Okey, jom naik gelongso sambil cakap bye-bye. 2, 3. Sekejap, masalahnya aku ke belakang. Kau tersekat, aku ke belakang. Eloklah tu. 1, 2, 3. Okay, aku 1, 2, 3, bye. Jangan lupa tonton. Kalau tak tonton, saya tak tahu. Dan jangan lupa follow TikTok. Naura. Apa nama? Nama akaun dia Tiber. R tu ada 2. Lepas tu Okey. nya. I tu ada 2. Nah. Tibernya. Lepas tu gambar apa? Nak tahu Gambar gambar. gambar TikTok pula. Gambar apa nama dia? Gambar profil kau lah kan? Ha. Profil Roblox. Okey Sama guys. je. Jangan lupa follow TikTok Naura. Naura baru buat TikTok. Saya tak ada TikTok. Follower baru 9. Tak apalah. Nanti lama-lama jadi banyak. Sebuah Okey lah. Bye. Okay, bye-bye para makhluk bumi. NPC aku dah berkawan dengan NPC orang lain dan tak nak bangun dah. Tu kan NPC kalau tak ada macam garis merah. Allah ni orang Kan? Alah betul juga. Betul. Dia menyamar.